Ya, kalau untuk saya yang biasa masuk Gaza, saya rasa macam lebih bahaya sikit daripada Gaza. Sebab Gaza ni kita boleh jangka apa yang akan berlaku. Sudan ni kita kata uncharted territory. Kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku di dalam. Port Sudan tempat kita akan turun adalah tempat yang selalu disasarkan oleh Rapid Forces. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan pergi ke Port Sudan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada delegasi yang akan ke Sudan, yang saya rasa NGO Malaysia tak ramai lagi yang dah sampai ke Sudan selepas berlakunya perang. Dihantar sebagai satu kumpulan Riki ni maksudnya kita pergi tengok keadaan di sana, kita tulis, kita bawa berita, kita bagi laporan supaya orang lain boleh meneruskan apa yang kita mulakan di sana. Walaupun kita tidak directly pergi ke sebelah barat yang sedang berlaku peperangan yang teruk, tetapi kita akan pergi ke kawasan yang lebih selamat. Cuma di sana juga ada pelarian-pelarian yang telah berkampung dan berkemah di sana lah. Sudah 5 jam dalam perjalanan dan alhamdulillah kenderaan kita akhirnya sampai untuk kita meneruskan perjalanan 12 jam ke Khartoum, insya-Allah.